Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa binti Ibrahim, wakil dari Kru TV PSS Marak. Hari ini, sekolah kami mengadakan program Jalinan dan Jaringan STEM at Kelantan 2025 yang berlangsung di Dewan Warisan Marak. Mari kita sama-sama saksikan majlis ini. Jom! Program STEM at Kelantan di SK Bukit Marak merupakan kerjasama antara Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur dan pihak sekolah bagi memperkenalkan kepentingan STEM serta mengeratkan hubungan komuniti. Antara aktiviti yang dijalankan ialah motivasi keibubapaan, aktiviti mengecat naik taraf pusat sumber, pembinaan FLTL prasekolah, aktiviti STEM oleh Yayasan Mr. DIY dan aktiviti OSH, Fire Drill, dan berjaya memberi pendedahan kepada murid serta ibu bapa tentang pembelajaran menyeronokkan, keselamatan diri dan semangat kerjasama di samping memperkukuh hubungan antara universiti dan sekolah. Apakah tujuan abang datang ke sini? Abang sebenarnya datang sini untuk mengimarahkan lagi program UTM STEM at Kelantan. Selain itu, kami juga nak tengok jugalah impactnya STEM ni dekat murid-murid sekolah seperti tahap 1 dan tahap 2 lah. Apakah harapan pihak UTM terhadap program ini? Okey, harapan pihak UTM program ini memberikan manfaat dan juga memberikan ilmu kepada anak-anak untuk dibawa ke peringkat yang lebih tinggi, dan ia merupakan salah satu pendedahan awal kepada mereka untuk mengetahui kepada pengetahuan ilmu yang lebih lanjut di peringkat yang lebih tinggi. Sampai masa kita berpisah, akhiri bicara penuh bermakna. Ilmu dicurah, tiada sudah. Moga berjumpa di lain acara. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.